Siapa lelaki yang melaungkan azan setiap hari tapi terus hilang suara saat Rasulullah wafat? Itulah Bilal bin Rabah. Beliau bukan sahabat biasa, antara golongan hamba pertama yang diseksa di Mekah, dipukul, dijemur di padang pasir hanya kerana satu kalimah Ahad. Abu Bakar membelinya dengan harga berganda dan serta-merta memerdekakan beliau. Dari situ, suara Bilal tak pernah sama lagi. Menjadi suara pertama Islam dan beliau merupakan Ahlul Badar. Menyertai hampir ke semua peperangan bersama baginda. Dan beliau termasuk dalam kalangan yang dijanjikan syurga. Di saat Rasulullah menakluk Mekah, hanya 3 orang yang dibawa masuk ke Kaabah. Salah seorangnya Bilal bin Rabah. Dan beliau mengumandangkan azan di atas Kaabah. Dulu, beliau seorang hamba, tapi kini mulia di sisi Allah dan Rasul. Suara azan Bilal bukan sekadar panggilan, tapi simbol kebangkitan dan kemenangan. Di hari yang paling berat adalah hari Rasulullah wafat. Saat itu, Rasulullah sudah dikafankan namun belum dikuburkan. Dan waktu solat telah pun tiba. Maka Bilal berdiri dan azan pun bermula. Tapi bila tiba lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya terhenti. Pecah. Tangisnya pecah. Dan seluruh Madinah dipenuhi